Pula nak hantar ke saman. Kau nak saman apa? Bulu aku. Ha? Dah tak ada benda aku kat Malaysia tu, kau nak saman apa? Gila. Ha? Barang khazanah sekarang ni dah jadi barang tunjuk dah. Ha? Kau suruh aku saman apa? Dadah lah tu. Bulan puasa dia ni. Saman. Jangan pakai baju sekejap. Kerja. Dah, lepas ni kau tak payah tanya aku Tanya aku pendapat lah, itulah, apalah. Lepas tu ujung-ujung kau kata, nanti dia persamaan kau pula. Kau suruh aku keluarkan ayat, bagi tahu macam mana, ujung-ujung kau kena kaku. Baru lah. Kau ni kali jangan tanya aku. Kau yang kenakan aku, nak berlagakan aku pula. Aku yang jauh-jauh. Aku dah jauh daripada mak ayah, mak bapak. Kan? Kau pula nak kenakan aku pula. Baru lah. Apa lagi kau nak? Ha? Tak tenang hidup kau. Kau minta tanya pendapat untuk aku pula yang kena nanti. Yang Eliswati pula sama aku pula. Aduh. Dah. Satu benda pula aku nak kena jawab pula. Kan? Kita pula dia kena yang bilang. Baru lah ni netizen ni. Elok-elok aku tak ada kena-mengena. Aku juga. Aku tak nak bercampur. Ona tak nak bergaduhnya. Oh, mak kau anjing. Alah. Jalan pun tak terjatuh aku. Jalan light tak banyak. Light sikit. Bayarkan lagi light tu. Tekuk nak mampus. Light tu kasi banyak sikit. Aku dah cakap macam-macam. Tak macam tu je. Tak pergi tak macam-macam aku. Yelah apalah. Bagi komen sikit lah apalah. Light tak banyak. Komen sikit tak banyak. Light tu kasi banyak tu.